صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الحمد لله والحمد لله حمدا لربنا فالصلاة محمد صلوات الله وسلام عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد ذي الوجود صاحب المقام المحمود معدن الكرم والجود وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita puji bagi Allah SWT. Salawat dan salam atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semaaf kepada hadir saudara muslim muslimat salat masjid tadi. Solat diri kat masjid saya iman, kitab ni pun dah bawa ni bila itu hidayah. Jadi dan bojo Ustaz balik call. Jadi kita sambung bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, masya-Allah, pada bab yang ke-21, babu maja'a fi sifati jilsah. Babu maja'a fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang bagaimana cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini pada hadis yang pertama daripada seorang wanita perempuan Qailah binti Makhramah, menyebutkan annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil masjid, ketika duduk dalam masjid, beriktikaf di dalam masjid, wa huwa qa'idun kurfusa. Antara cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk seperti kurfusa. Kurfusa ni duduk bagaimana? Duduk punggung di atas tanah, punggung di atas tanah, perut rapat ke perut begini. Begini duduk kurfusa. Begini duduk kurfusa. Rasulullah duduk kurfusa ni kebanyakan waktu bila Rasulullah duduk macam ni. Rasulullah duduk macam ni ketika Rasulullah sedang i'tikaf setelah daripada solat fajar sampai terbit matahari, sampai isyraq. Rasulullah tu duduk begini dalam keadaan berzikir. Begini duduk. Sebahagian para ulama menyebutkan duduk begini disebut ihtibak. Ihtibak ni apabila ada kain, yang diikat di pinggang sampai ke depan dua lutut, kemudian seolah-olah duduk bersandar. Ihtibak. Kenapa disebut sebagai ihtibak? Kerana dia pakai habwah. Habwah ni antara boleh pakai kain, boleh pakai habwah yang khusus yang dijahit tu. Kalau kita pergi dekat kedai-kedai barangan sunnah, ada satu dia gelung. Dia bukan gelung sebenarnya, dia kain yang bulat macam tu. Itu bukan gelung, itu sebenarnya kain untuk duduk ihtibak. Duduk ihtibak tu bila dia duduk dengan kain yang dilipat di pinggang dengan sampai ke depan lutut. Tapi kalau tak ada kain yang dilipat ataupun diikat di pinggang sampai ke depan lutut guna tangan, itu nama dia duduk kurfusa. Duduk kurfusa. Selalu Rasulullah duduk kurfusa ni bila? Rasulullah duduk kurfusa itu setelah daripada solat fajar, tikaf sampai terbit matahari. Jadi perempuan ni mungkin nampak Rasulullah SAW ketika pagi, awal pagi Rasulullah tengok Rasulullah dalam masjid. Bila tengok Rasulullah duduk dalam masjid, datang
gentar dalam hatinya, datang gerun. Kerana apa? Kerana dalam keadaan Rasulullah serius, dalam keadaan iman, itu mewujudkan kewibawaan dalam diri perempuan tu bila tengok Rasulullah SAW. Kewibawaan yang terpancar daripada Rasulullah SAW, sehingga kan membuatkan perempuan itu rasa gerun, gentar. Dalam syarah para ulama yang lain mengatakan, kenapa rasa gentar? Memang sengaja Allah campakkan kegentaran kepada hati-hati perempuan-perempuan ajnabi ketika melihat wajah Rasulullah. Para ulama mensyarahkan kenapa boleh rasa perasaan takut, gentar, gemetar dalam diri seorang perempuan ajnabi bila melihat wajah Rasulullah. Kerana Allah nak jaga kesucian Nabi-Nya, nak jaga kesucian kekasihnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab yang lain, Rasulullah duduk berbotak ni begitu, memeluk lutut tu, cecah ke perut, duduk dalam keadaan tangan memeluk lutut bila waktu Rasulullah ziarah ibunya di Abwah, Sayyidatina Aminah. Rasul duduk macam tadi, Rasul menundukkan kepala sambil menitis air mata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menitis air mata tu meratapi dah? Tidak meratapi, tapi itu memang fitrah. Seseorang bila sedih menitis air mata. Yang tak boleh meratapi adalah apabila dia menarik-narik rambutnya sampai terbuka tudung yang perempuan, ataupun mencari-cari pakaian, menjerit-jerit tanpa ada pengawalan diri. Itu yang disebut dengan siyahah wan niyahah. Meratapi dan menjerit-jerit, itu yang haram. Itu yang haram. Tapi Rasulullah kalau menangis, itu memang itu fitrah. Orang meninggal menitik air mata kita ke orang meninggal kita ketawa, senyum-senyum dekat kubur, gelak-gelak, gurau-gurau, tak? Pasti menitis air mata kita. Mesti rasa hibur, rasa sedih, sayu. Itu begitu. Itu fitrah manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi begitu duduk berbotak. Sebanyak bila selalu Rasulullah duduk berbotak setelah daripada solat fajar sampai terbit matahari isyak. Dan itu antara waktu yang berkah. Kata para masyayikh, guru-guru disebutkan antara, kalau kita terlepas banyak waktu daripada waktu dulu-dulu, waktu muda kita, sekarang kita nak jadi orang yang begitu mengihtimam, begitu prihatin dengan waktu, maka jaga berapa waktu ini. Ada dua waktu yang wajib dijaga. Yang pertama setelah dari 4. Pertama 1/3 malam yang terakhir, kedua sebelum subuh, ketiga setelah daripada subuh, keempat adalah setelah daripada maghrib dan isyak. Kalau dulu-dulu kita pernah banyak habiskan waktu dengan benda-benda yang tak berfaedah, hari ini kita taubat kepada Allah SWT. Kita nak gunakan waktu dengan baik. Kerana apa? Kerana waktu ni akan ditanya oleh Allah. Umur yang berlalu, waktu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Seperti mana harta, anak-anak, ilmu dipertanggungjawab kepada Allah, begitu juga waktu dipertanggungjawab kepada Allah SWT. Kita nak berusaha nak jadi orang yang lebih baik, maka kita pun taubat kepada Allah SWT, nak guna waktu kepada keadaan yang lebih baik. Maka kata para ulama, jangan terlepas waktu ni. 1/3 malam yang terakhir, sebelum fajar, setelah fajar, setelah di antara maghrib dan maghrib dan isyak. Di antara maghrib dan isyak. Itu 4 waktu tu. Sekalipun dulu-dulu pernah lakukan kelalaian dan sebagainya, kalau sekarang kita prihatin kepada waktu tersebut, digunakan untuk ketaatan, insya-Allah akan menutupi keburukan-keburukan yang dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian wabihi ilaihi hadatsana Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi wa ghairu wahid qala hadatsana Sufyan an-Zuhri an Abbad bin Tamim an 'ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Disebutkan di sini daripada Abbad bin Tamim, daripada pakciknya, an 'ammihi, pakcik sebelah ayah, annahu ra'a, sesungguhnya dia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Rasulullah itu baring telentang di dalam masjid, telunjuk kakinya, salah satu di antara kakinya bersilang, yakni di atas kaki yang lain. Begini.
Kalau duduk begini, baring. Baring tak? Baring. Nah, itu begitu. Kata para ulama syarah daripada antaranya syarah Imam Bajuri, Rasulullah duduk begini. Asalnya duduk begini tidak beradab ketika dalam keadaan keramaian. Jadi syarah pada Imam Bajuri menyebutkan Rasulullah baring sedemikian. Pertama, keadaannya tidak ada sahabat yang lain. Maknanya sendirian Rasulullah SAW. Pak Cik ni dia ternampak Rasulullah sendirian duduk baring dalam Masjid Nabawi. Baring kakinya itu bersilang antara satu sama lain. Kenapa bersilang? Kerana dikhawatiri terlihatnya auratnya Rasulullah SAW. Bersilang begini. Jadi begitu kalau kita nak baring, kalau kita nak tidur di mana-mana yang iktikaf, antara caranya itu begitu. Begini katanya. Kaki di atas kaki yang lain, itu yang urat yang ini, urat yang kaki ni, itu begini. Macam mana nak tunjuk Ini kan urat kaki kita kan yang belakang tu. Ini bujari kita, begitu. Pacak begitu. Itu Rasulullah tidur. Kebanyakannya saya tengok waktu dengan asatizah ustaz dulu, waktu urus dakwah ataupun pergi ke masjid-masjid di perkampungan Badui. Kami waktu belajar dulu ada satu tertib, satu jadual. Kalau waktu cuti nanti musyrif bilik ni dia akan buat jadual urus dakwah keluar ke perkampungan Badui. Pergi ke perkampungan yang ulu-ulu, celah-celah bukit, beriktikaf di masjid sana. Nanti ada ustaz ataupun imam daripada masjid sana akan sambut. Nanti begitu. Waktu malam tidur, saya masuk ke kita kan baru-baru nak belajar urus dakwah kan. Kita pun tengok macam mana dia boleh tidur kan, menghadap kiblat ke kakinya begini kan. Selalu kaki begini. Begini tidur. Jadi dalam keadaan baring macam tu kita dah syarahkan pada pertemuan yang lepas, seingat saya. Bagaimana keadaan tidur yang terbaik, baring yang terbaik, itu sudah tentu baring ke sisi kanan, dada menghadap kiblat. Maknanya kepala sana, kaki sana. Seperti baringnya orang dalam kubur. Dada menghadap kiblat, baringnya sebelah kanan. Tetapi sebahagian para ulama apabila membaca syarah-syarah banyak Rasulullah duduk dalam keadaan baring dalam keadaan yang lain. Sebahagian para ulama antaranya Imam Ghazali bahas dalam kitab Ihya, seingat saya dalam kitab Ihya, itu ada sebahagian para ulama mengatakan boleh saja baring, sama ada kepala nak menghadap kiblat ke, kaki menghadap kiblat ke, itu khilaf para ulama. Ada yang kata jangan kaki menghadap kiblat, biar kepala yang menghadap kiblat. Kerana adab, kaki tak layak untuk dihadapkan ke arah kiblat. Sebahagian para ulama mengatakan tak ada masalah kaki menghadap kiblat. Apabila dia bangun daripada baring, otomatik dadanya terus menghadap kiblat. Itu yang lebih afdal. Itu sebahagian para ulama kata begitu. Jadi nak baring macam mana, baringlah, tak ada masalah. Nak baring kepala menghadap kiblat ke, kaki menghadap kiblat ke, kiri ke, kanan ke, pun tak ada masalah. Yang masalah adalah baring di atas perut. Baring di atas perut tu maksudnya ni terlentang ke? Terlentang ke berlangsung? Meniarap. Baring meniarap tu. Meniarap itu yang makruh dan ditegur Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat tak silap saya namanya Abu Zar. Abu Zar ini antara sahabat yang banyak i'tikaf di masjid. Kemudian dia baring tidur macam tu. Rasulullah buat apa masa sahabat tu baring tidur macam tu? Rasulullah kain dengan kaki. Rasulullah kain dengan kaki. Rasulullah kata, ya Abu Zar, bangun. Tidur macam ni, tidur seperti ahli neraka. Begitu, kain je dengan kaki. Sebab itu kalau ada budak-budak kecil tidur macam tu, angkat pula kaki dekat atas. Nanti apa katanya orang tua-tua? Jangan buat macam tu, nanti meninggal ibu ayahnya. Begitu kan? Meninggal ibu ayahnya, Masya Allah. Padahal larangan supaya jangan dibuat. Kerana itu antara tidur, pernah disebut Rasulullah SAW, tidur seperti ahli neraka. Tidur terangkuk macam tu. Biasa kan anak-anak yang kecil-kecilnya selalu kalau tidur terangkuk tu alihkan. Tidur lagi terangkuk, alihkan lagi. Nampak lagi terangkuk, alihkan lagi. Supaya biasa tubuh dia. Mungkin masa dia kecil-kecil dulu dia tak biasa tidur begini. Suka tidur dia melentang macam ni, mungkin lebih selesa. Jangan biasakan.
Selalu alih sampai dia rasa selesa tidur sebelah kanan. Dan Rasulullah selalu meletakkan apa? Meletakkan ni tangan tangan, tapak tangan ni dekat pipi ni, dekat telinga begini. Dia letakkan begini kalau tidur. Ustaz, kalau tidur kita dah tak sedar dah. Begini pusing begini. Bangun pagi mesti lain bentuk dia. Yang asalnya sunnah begini kan. Bangun pagi mesti lain. Kiblat ke mana, dada ke mana, kaki ke mana, kepala ke mana. Tak ada masalah. Dah tak sedar, dah tak ada masalah dah. Tak ada hukum dah orang yang tak sedar. Tapi bagaimana permulaan sebelum dia hilang kesedaran tu? Sebelum dia mula nak tidur tu bagaimana keadaan dia? Begitu. Kamu macam ambil wuduk, sunnah tak ambil wuduk tidur? Bagus tak? Kalau ulama mengamalkan ambil wuduk tidur. Tapi kalau tidur sebelah isteri kan batal, tak ada masalah. Dah tidur pun memang batal. Tapi perlukan wuduk juga. Yang keadaan yang nak ditengok bukan waktu tidur tu, keadaan sebelum daripada tidur. Kerana keadaan kita tidur itu dah terlepas dah. Siapa-siapa pun dah tak mampu jaga diri dia waktu dia tidur. Semua kalau nak masuk dalam tidur boleh tak? Boleh, tapi Allah jaga tak diri kita waktu tidur? Tak pernah lagi semut terbabas ke banyak kali kan. Sekali mungkin seumur hidup kita sekali dua kali je semut masuk telinga ke, semut tergigit mata ke. Tapi dalam sepanjang hari kita tu ada 300 setiap tahun tu, siapa yang jaga kita tidur? Allah. Nafas kita tu sentiasa boleh disedut. Waktu kita tidur kita sedar tak nafas kita disedut? Tak sedar. Tapi siapa yang jaga waktu kita tidur? Allah. Jadi sebab itu yang penting bukan waktu tidur tu, yang penting waktu sebelum daripada tidur. Hadis yang seterusnya, wa bihi ilaihi hadatsana Salamah bin Syabib, hadatsana Abdullah bin Ibrahim al-Madani, hadatsana Ishaq bin Muhammad al-Ansari, an Gubayh an bin Abdurrahman bin Abi Sa'id an abihi an jaddihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Itu disebutkan di sini Rasulullah SAW kalau duduk di dalam masjid, apabila duduk di dalam masjid, Rasulullah akan duduk ihtaba dengan kedua tangannya. Ihtaba dengan kurfusak itu sama keadaan dia. Cuma ihtaba dengan kurfusak ni beza dia hari ni. Ihtaba tu kalau pakai alat. Kalau kurfusak tu peluk lutut tu pakai tangan. Itu peluknya pakai tangan. Dan duduk kurfusak ini, sebahagian para ulama menuliskan dalam adab-adab hari Jumaat, duduk kurfusak itu makruh ketika mendengar khutbah. Ataupun ihtaba, memakai habwah. Ada ridak kan? Ada ridak. Ridak tu dia lipat sampai besar ni, lipat begitu panjang, kemudian dia balut belakang ni sampai ke depan lutut. Dia jadi macam seolah-olah peluk. Itu duduk begitu makruh ketika mendengar khutbah. Kerana terlalu selesa dan boleh mendatangkan ngantuk. Mendatangkan mengantuk. Jadi makruh. Sebahagian para ulama menyebutkan makruh duduk ihtaba di dalam khutbah. Bahkan kalau orang tu tak ada sakit apa-apa, pinggangnya ke badan sihat, bersandar mendengar khutbah juga makruh. Kecuali kalau memang ada sakit, perlu bersandar, perlu duduk di atas kursi dan sebagainya, tidak ada masalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi berkaitan dengan duduk ihtaba ni. Duduk ihtaba ni boleh mendatangkan keselesaan. Dan selalu kalau malam bulan Ramadan, itu kalau nak berjaga malam, nak hidup, nak selesa, nak lama duduk dalam membaca Al-Quran. Kita nak tadarus lama kan dalam bulan Ramadan selalunya panjang. Jadi afdal, bagus duduk ihtaba tu duduk begitu, ikat dengan habwa, letak Al-Quran atas lutut, dia alat dengan tangan. Itu contoh macam ni. Nanti ada apa? Nanti ada kalau ada habwah nanti, habwah tu kan dah di kalau selalu ini kalau orang-orang Arab buat kan. Kalau tak ada habwah dia buat apa? Jangan amal yang ni, jangan amal. Dia pakai ni. Begini. Orang Arab kalau nak duduk etikaf kan, tak ada habwah, dia pakai ni.
Yang ni tak ada amal lah, tak cantik keadaan dia. Pakai apa? Ini kalau pakai macam ni dah settle ni. Belakang dah macam bersandar kat dinding. Depan kaki macam ni. Jadi nanti Quran dia begini. Malam Ramadan kan kita nak hidup lama waktu malam kan. Di masjid ke, di surau-surau ke, nak tadarus lama. Kadang kalau duduk bersila, habis pusing lah. Pusing ke sini, duduk kaki ke sini, berlunjuk ke sini, penat kan. Jadi duduk macam ni dia boleh tahan lama. Begitu. Duduk ijabah. Ada bagi salah. Jadi duduk bersila dia dah, duduk bersila dia ajar tak Rasulullah? Dia ajar Rasulullah SAW. Jadi diriwayatkan daripada Imam Nawawi, Rasulullah tu banyak keadaannya juga dalam keadaan bersila. Jadi duduk berfusak ni dalam keadaan Rasulullah beraktikaf sendirian bersama, kadang-kadang ketika ziarah ibunya ataupun ihtabah. Berfusak dan ihtabah ni makruh ketika mendengar khutbah ataupun dalam majlis-majlis ta'lim, dalam majlis-majlis pengajian ataupun majlis-majlis yang formal, lebih-lebih lagi khutbah, itu makruh duduk seperti kurfusak dia tadi. Ihtabah, memeluk dua kepala lutut, perut ke perut dan memeluk kepala lutut. Kemudian duduk ni lah tasyahud awal, tasyahud akhir tu firash. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Okay. Jadi selesai kita dalam bab bagaimana cara duduknya Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk sedikit daripada bab menceritakan tentang tukaati Rasulillah. Babu ma jaa fi tukaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang cara sandarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam bab ini hadis yang ke-131 muka surat 97. Wa bihi ilaihi hadatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri al-Baghdadi. حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. Rasulullah SAW pernah dilihat bersandar muttaki'an, yakni bersandar di atas bantal ala yasari, di atas tangan sebelah kiri. Maknanya begini. Bantal tu bantal yang mana? Bantal Arab tu. Bantal Arab yang petak tu kan. Yang selalu orang-orang Arab duduk di bawah tu, firash tu. Kemudian ada wisadah bantal yang petak tu digunakan untuk meletakkan tangan kiri di situ. Kenapa selalu Rasulullah meletakkan tangan kiri di situ? Antara sebabnya kadang-kadang bila sahabat datang, mudah untuk bersalaman dengan Rasulullah SAW. Dan begitu keadaan yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Sebelah kiri kalau Rasulullah bersandar. Saya kalau terbaca kenapa sebelah kiri, saya teringat bagaimana Imam Ghazali ajar untuk buang air itu mesti sebelah kiri rendah, sebelah kiri kanan naik atas. Kalau kita buang air. Dan dulu tandas-tandas di Hadramaut tak tahulah tandas dekat tanah tempat kita macam mana kan. Tandas dia macam mana. Kalau dulu pernah kota-kota di Timur Tengah, kota-kota lama, kalau kita masuk dalam rumah-rumah lama, tandas dia macam mana tandas dia? Kebanyakannya tandas dia batu sebelah kanan lagi tinggi daripada batu sebelah kiri yang nak menampak kaki. Rupa-rupanya memang Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya, kalau nak buang air, antara cara terbaik adalah apa? Kaki kiri direndahkan, kaki kanan di ataskan. Jadi cara dia. Cara nak buang air ni kan. Ini kan, begini, duduk cara nak buang air begini. Kaki kiri rendah, kaki kanan atas. Itu bila dikaji, rupa-rupanya hari ni ada kajian. Itu keadaan kencing begitu lebih bagus daripada orang yang bercangkung macam tu. Cangkung betul-betul tegak tu, kiri kanan sama tinggi. Rupa-rupanya sebab apa? Memang tubuh manusia
itu dia akan miring ke kiri sedikit. Tubuh manusia dia takkan selari. Maksud dia takkan simetri. Hidung tepat begini kan. Hidung kita mesti lari sedikit ke sini. Mata kita pun sendiri mesti ada sedikit sengit ke sini. Tangan, siapa boleh jamin tangan dia sebelah kiri dengan kanan sama besar? Siapa boleh jamin kaki dengan kaki kanan dengan kaki kiri dia sama besar? Sama besar ke, sama panjang ke, tak sama. Sebab tubuh manusia memang begitu. Dan kedudukan putih kencing manusia memang dia akan mengirim ke kiri. Jadi apabila dia kencing begitu keadaan duduk dia tadi kiri lebih rendah daripada kanan, sebenarnya dia lebih keluarkan lebih banyak air yang ada dalam putih kencing. Dia takkan bertakung. Dan guru-guru saya ajar dulu waktu di sekolah, cara nak elak, nak buang, nak amalkan supaya tidak terkena batu garam. Nah, itu guru saya pesan. Guru saya perempuan, dia kata suami dia pernah kena batu garam. Jadi doktor ajar kepada suami dia, cara nak buang air rupa sama cara dia. Kiri lebih rendah daripada kanan. Dan waktu kencing tu, waktu buang air tu, kemampuan kita untuk tahan. Biar dia keluar, tahan. Supaya dia akan berkocak dekat dalam tu, mengeluarkan semua saki-baki kekotoran kristal yang ada dekat dalam tu. Jadi dia kata tak tahan macam tu, kita buang air pun tak berdeham. Lama-lama kristal tu akan kumpul, akhir sekali jadi batu garam. Rupanya Imam Ghazali ajar, Masya Allah, yang dulu lagi dah kaji tentang batu garam. Cara nak kencing yang terbaik, nak duduk waktu kencing terbaik macam mana. Jadi bila baca tentang cara sandar Rasulullah ni, cara sandar sebelah kiri, teringat tadi tu, cara duduk waktu kencing sebelah kiri. Mungkin, tak ada mungkin dah, sudah tentu. Kalau Rasulullah sandar sebelah kiri, pasti ada jawapan yang dari segi saintifik. Kenapa Rasulullah lebih suka sandar sebelah kiri? Betul tak? Sains dulu ke kajian hadis Rasulullah dulu? Hadis Rasulullah dulu baru dibuktikan dengan kajian sains. Walaupun hari ini tak ada jawapan kenapa Rasulullah sandar banyak sebelah kiri, tapi kalau lama-lama dikaji, pasti akan jumpa jawapannya, insyaAllah. Jadi sampai sini dulu, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah SWT. Masuk kita bab awal 22, saya minta maaf lewat tadi. Apa yang difikirkannya? Memang confident, bawa buku bidayah sampai sana, kenapa tak macam tak buat sunyi je kan? Masuk tak balik kawan. Rupanya dekat sini gitu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.